Kapal terbang dah terbang lah. Kita nak marah, kita maki dia pun tak ada guna dah semua. Kalau kita maki buat rosak hati kita je. Tapi tak ada. Ustaz beritahu kat ni, kita diam je, tapi kita serah pada Allah Taala. Wa ufawwidu amri ila Allah. Aku serahkan segala urusan aku kepada Allah Taala. Selesai, kita relax dah. Nampaklah yang petugas kaunter tu telefon sana, telefon sini, telefon sana, mungkin dia nak adjust tiket. Kalau tak dapat ustaz naik emas ni, mungkin dia akan hantar ustaz naik Firefly. Yang paling penting sekali, ustaz dapat balik. Yang kedua, jangan kita maki-maki. Bila kita timbul situasi macam ni, kita jangan maki, jangan marah orang. Ya Allah tak nak uji kita. Allah tak nak uji kita dengan kesabaran. Bila kita minta doa pada Allah Taala, ya Allah, Kau bagi aku kesabaran. Bagi aku sabar ya Allah. Bagi aku sifat sabar. Bagi aku akhlak yang sabar. Sabar. Kita minta pada Allah Taala. Ya Allah Taala ni dia nak bagi kita sabar, tapi dia uji kita dengan perkara-perkara itu yang menyebabkan akan timbulnya rasa sabar. Kita sedekah, kita suka sedekah kan. Setelah ada sedekah subuh, sedekah asar, ada satu kaedah tu, ada satu kaedah yang Ustaz ajar, itu kita sedekah selepas subuh, sebelum masuk asar. Ada kaedahnya Ustaz ada ajar. Tapi tu semua bila kita bersedekah ni, ramai orang suka bersedekah. Kita sedekah sana, sedekah sini, sedekah masjid, sedekah pada orang. Kita tengah minum, orang datang, kita bagi duit, kita bagi duit. Kalau kita tengah makan, datang orang buta datang. Kita tak kira tu semua. Dia sama ada dia sedikit tu, yang penting kita bagilah, kita bagi. Kalau tuan tak mau bagi, kalau tuan tak bagi, tuan lepaskan dia dengan cara baik.